kelas seni. Yeay. Okey kelas, jadi setiap orang ambil satu kertas. Jadi kita akan buat bentuk ataupun muka punya bentuk. Okey, cikgu nak kamu buat 4 set. Maksudnya muka dari depan, muka daripada tepi, ikut buku teks, bawah baru you punya. Yes. Okey. Cikgu itu dah. Kenapa? Tengok you punya sana ada tak? Okey, ini kita nak buat ini. Okey, tulis nama kertas. Kertas kamu tulis nama. Okey, nama boleh tulis di belakang. Nama tulis belakang, depan kamu akan tulis. Okey, jadi kamu akan buat garisan. Okey, buat garisan. Okey, Ya. Ini A1, A2, B2, B1, B2. Okey, ini sama buku teks MS11 punya. Yang ini kamu lukis. Kamu punya ikut kamu punya suka muka. Okey. Ada garisan sini ikut. Okey. Ini pun sama juga. Okey kelas, garisan ini jangan tulis tekan sangat Jangan tulis tekan, slow saja. Sebab nanti kita nak padam. Okey. Ini ada garisan ni. Kenapa ada garisan? Ada garisan lah. Nak buat dia punya simetri muka. So ini akan jadi. Tak payah, itu tak payah tulis apa. Alright guys, jadi lepas kita dah bagi arahan dekat murid apa kena buat, kita pun lukislah contoh dekat depan supaya murid tu dia dapat bayangkan ataupun dapat buatlah macam mana tugasan yang kali ni. Kita buat lukisan reka bentuk muka lah. Dia lebih kurang macam 3D jugalah daripada side depan dan juga side sisi. Nanti kita akan tengoklah macam mana murid dapat buat ke tak, sama ke tak. Kita akan gunakan garisan-garisan untuk hasilkan simetri yang seimbang lah, sama. Jadi macam biasalah, let's go. Kalau tak lukis memang tak puas. Jadi kita lukis, belanja lagi. Untuk kali ni punya kelas ni memang agak mencabar lah. Okay, let's go. Cepat. Alamak, cikgu tak muat lah. Tak muat.
Win. Buku teks ada. Mana buku teks? Tengok buku teks. Ini macam kelapa. Okey lah.就一个啊。我生日前不给。Wah, macam mana punya okey eh? Okey. Ini contoh ah. Kalau tak ada idea mana boleh tiru. Boleh lelaki ke, perempuan ke, besar punya orang ke, kecil punya ke, boleh. Ini baby. Baby punya. Okay. Alright. Okay. Cantik lah, ibu ini cantik juga. Oh, sama lah. Tapi cikgu rasa mata dia macam too big lah. Yelah, itu small eh. Tapi ni cantik lah, ni sudah cantik. Okay, good. Sekarang je you boleh belajar untuk lukis-lukis ni. Ayo. Ini apa? Ayo. Lepas kita round-round tengok murid punya hasil kerja, kita buat lagi contoh supaya murid tu ada idea nak lukis gambar muka. Yang ni kita buat ala-ala kartun sikit lah. Macam anime, supaya murid ni berminat lah nak lukis gambar, ikut seperti diorang. Sebab A1 tadi tu kita bagi murid ikut buku teks punya, lepas tu A2 tu ikut mereka punya cita rasa nak lukis macam mana. Yang penting ada muka daripada depan, lepas tu ada muka daripada sisi, sebagai satu latihan lah dekat diorang ni kan. Yang bagusnya kelas seni ni sebenarnya nak train diorang ni bersikap kreatif. Cikgu ni sebagai pemudah cara je. Selain tu ikut murid punya cita rasa. Dari sini kita nampak diorang punya kelebihan kan. Ini apa? Mas ah? Ini macam kartun. Siapa yang tak ada sampai seno? Lepas murid-murid ni dah siap lukis, dah siap lakar, macam biasalah mesti ada murid-murid yang terlebih kreatif kan. Yang sukalah merosakkan hasil-hasil cikgu tulis kat depan. Aduh, sabar je lah. Ni korang tengok apa dah jadi dekat papan putih. Sabar je lah. Lepas tu aku akan minta lah murid-murid ni hantar segala hasil-hasil yang telah berjaya disiapkan. Jadi kita tengoklah macam-macam lah dia punya lukisan. Ada yang jadi, ada yang kepala petak, ada yang kepala bulat, kepala botak, ikutlah macam mana. Tapi dekat sini kita nak cungkil diorang punya kreativiti. Jadi dekat sini kita boleh nilai lah tahap murid tu macam mana. So kalau korang rasa video ni semat, korang boleh komen kat bawah. Jangan lupa like. Next time kalau ada rezeki, ada kesempatan, ada memori lebih, boleh kita buat video lagi. Mana tengok sampai habis, korang memang mantap guys. Thank you very much. Jumpa lagi video yang akan datang. Mantap.